Ha? Tak masuk ni? Jamban rosak. Jamban rosak? Rosak dia ada. Sekejap kita tengok, betul ke? Oh yes. Betul lah tu. Assalamualaikum guys. Okey, untuk kali ini raya tahun 2026 Aidilfitri. Nampaknya aku beraya tidak lagi keseorangan apabila akhirnya doa aku tercapai. Bakal beraya dengan isteri, suami pula. So sekarang aku dah bersiap-siap, barang semua dah ada. So kita nak balik kampung halaman pula isteri lah. So kita nak pergi Johor Bahru. So barang-barang semua dah siap. Okey, semua dah siap. So jom kita bersiap. So agaknya macam mana kali ni perasaan bila beraya di perantauan, di rumah mak mentua kan. Feeling dia tak tahulah macam mana. Mungkin kalau korang yang pernah rasa tu boleh share sikit tak? So selalunya 4 jam kan balik Johor kan. So kali ni kita tengok berapa jam kita akan tempuh. Sebelum balik Johor kita servis kereta sikit. Kereta lah. Bukan servis kereta. Aircon apa? Dia kat apa? Aircon. Sejuk ah? Sejuk, kuat. Ni kedai ni dah lama dah aku buat dengan dia dekat scene daripada 2011 lagi. Zaman aku pakai kancil, wajah, lepas tu pijo, beza. Yang ni inilah. Itulah tu. So, ya. Aircon dah sejuk. Jom kita lepas ni ke mana? Check it out. One thing bila kau dah berkahwin, jangan expect lah bila kau nak balik kampung tu kau akan straight ke highway. Tak dia akan ada macam persinggahan. Ibarat macam 7 perhentian. So sekarang perhentian yang kedua, nak kena pergi ambil baju dia pula. Okay, so inilah baju dia. Sebab hari tu kita pergi hotel. So bila pergi hotel, baju dia besar, dalam. Tapi kita nak gunting rambut dulu sebelum balik. Kita rambut raya lah. Jom. Betul. Pit stop kedua. So sebelum dah balik kampung, gunting rambut dulu macam aku cakap tadi. Sini je ada kan? Sini je ada kosong kan? Sini je ada yang kosong. Saya buat apa lah. Cantik lah begitu lagi nak raya. Belum balik lagi kan? Dah pukul 10 lebih. Dia belum pukul 1. So kita gunting rambut. Rambut raya. Tak tahu apa jadi lagi. Tengok sini. Ni berada ni buat. Okay. Tapi nampak macam handsome sikit. What? Alright. So inilah hasil dia selepas gunting rambut kat sini. So terpaksa lah ambil yang kedai biasa je. Tapi tengok hasil dia weh. Sumpah nice. Handsome teruk. So sayang, kita kena tolak balik sekarang lah. Sebab dah lewat malam ni. Bukan lewat malam lah, lewat petang ni. Kau nanti kita sampai lewat malam. Okay, so jom kita bergerak balik ke. Untuk raya kali ni sebenarnya kita ada satu kekeliruan lah. Sebab ramai yang macam confused. Kita nak raya hari Jumaat ke ataupun hari Sabtu. So malam ni adalah penentu dia. Kejap lagi lah penentu dia. Sebab kita dah on the way ni kan, sekarang pukul 6. So on the way nak balik tu malam pukul 8 kan ada pengumuman. So itulah penentu dia. Sebenarnya kita akan tahu sama ada raya hari Jumaat ataupun hari Sabtu. So saya rasa dia apa? Hari Jumaat Sabtu pun okey. Jumaat Sabtu pun okey. Tak kisahlah sebab kita pun dah siapkan semua persiapan, which is baju, lepas tu hotel pun semua dah siap. Kita perjalanan pulang sekarang. Cantik gambar sini. Macam pala. Ini cantik tengok. Okay, so kita dah berada dekat area Seremban. Nak balik jumpa keluarga mentua. Mana vibe Johor ni? Adakah salam nak kena? Macam mana tak tahu kan?
dah memang nampak muka dia dah lain, dia dah excited gila. Kita je yang macam sebab nak bawa kereta kan. Tapi nasib baik alhamdulillah tak jam, jalan clear. Setakat ni lah. Sebab aku rasa ramai dah balik ni. So jalan clear ni. Kalau ikut base pukul 10 lebih dah sampai. Kita tak tempuh jam. Mantap. Ya, so sekarang kita berada di Arena Seremban untuk berbuka puasa. Malangnya tadi sempat buka puasa dalam kereta. Tak sempat nak ikut momen tu sebab dia macam tiba-tiba tengah bersembang tersedar dah 7.20 something. So kita nak buka puasa lah. Yang ni, tengok suasana. Okay. Jauh sikit lah dia, sebab dia penuh. dia jauh sikit tapi tak apa. Kita tengok apa yang ada je nak makan. Harap ada makan sedap lah. Tapi kat sini ada satu kedai yang saya dah lama macam usah lah. Kedai tu kedai nasi ayam. Sedap nasi ayam tu nak makan apa? Nasi kandar. Okay. Nak jumpa family, nak jumpa anak-anak. Okay, jom let's go. Oh, rambut baru lah. Okay, smart ada gunting, beli gunting lagi kedai ni. Okay, jom. Selamat Hari Raya korang. Belum lagi, tak sampai lagi. Tak tahu sampai pukul apa ni. Kita nak tunggu bunga raya. Itulah. Jadi kita tengok bunga raya. Sebelum makan jap, aku nak pergi toilet dulu. Tak tahan dah. Dia satu habit dah apa ni. Maksudnya bila nak berbuka je dia antara sebelum atau selepas mesti aku nak kena buang dulu. Toilet jap. Toilet dulu. Tak masuk bang? Betul lah. Memang rosak lah. Aduh. Jangan. Terbantut je aku punya plan nak membuang. Tengok benda dah lah tu. Aduh, sakit kepala aku. Tak jadi. Jomlah, tak apalah kita makanan dulu. Aku tengok tadi dia punya ketulan-ketulan tu. Sakit kepala tu. Apa dia? Kenapa tak pergi toilet? Sebab ada nampak ada bonjolan-bonjolan. So terbantut nak buang hajat besar tu. Kau banyak lah. Masalahnya semua dah kunci. Ramai gila orang. Maksudnya diorang tu memberak juga time yang sama. Faham tak? Ni yang tempat yang best ni. Tengok So ni lah suasana ni. Saya nak makan apa? Nak makan apa? Kita makan nasi ayam. Ni klepot. Ni klepot. Tu nasi ayam. Jom tengok. Tengok. Ya, suasana RNR. Ya, suasana NR. So kedai yang aku nak makan dia ada nasi padang, ada mian. So kita nak makan nasi ayam. Nasi ayam kedai sana. Sini ada laksa juga tau. Ni. Nasi ayam. Kami nasi ayam biasa je. Harap ada dia Saya nak makan apa? Ni nak? Macam baik ke kan? Memang apa? Berkuah kan? Oh. Ambil sikit dah lah. So ambil lah pinggan pilih-pilih. Jom. Kita ambil yang tofu. Dia buka sini slide Oh, tolak sini. Ni ke pinggan dia? Okey. Besarnya. Sebi nak apa? Kangkung mana? Kangkung. Asal semua sama je ketam. Semua ketam je. Ya. Saya sangat suka ketam. Ya. Jadi nak apa? Kangkung. Satu je ke? Satu cukup. Oh, satu je. So, kita nak makan nasi kan? Dah. Ni. Tu kena. Dah cukup. Guys, tengok guys. Muka dia tak puas hati, makanan tak sedap. Kan? Jujur je lah. Tengok nasi pun tak habis tengok. Tak, kedaya. Dia pun tak habis nampak. Dia kedaya. Air pun tak habis tu kenapa? Air pahit gila. Pahit gila. Tapi macam cakap bagus untuk kesegaran mata. Saya boleh ugai makan nasi ayam dengan air nasi yang pahit. Oh, faham. Apalah, kat dalam kereta ada air. Jom kita masuk kereta. Berat Apa dia? Macam ni? berat dah lambat dah ni. Esok raya. Banyak lah, hari Sabtu raya. Esok. Esok nak bangun lewat lah, kan tidur hotel. Bye. Kita boleh bersahur di sana.
So sedikit ulasan ataupun review saya untuk makanan di Rehat dan Rawat R&R lah, Seremban. Nasi ayam tu kurang menyelerakan. So saya cakap dia macam menduka-citakan. Menduka-citakan. Macam tu lah. Mungkin lah kalau untuk makan, kalau dalam keadaan lapar mungkin dia akan rasa sedap lah. Lapar yang teramat. Walhal kita sebenarnya berpuasa, tapi Ya tu. kita rasa untuk perut kosong tak boleh kot. Dia Berpuasa. akan melugai. Betul. Sebab rasa macam nasi ayam Tak, dia macam dah zaman-zaman sekolah tau. dia macam kita makan nasi putih dengan sos je. Betul. Ayam dia pun agak tawar sikit lah. So untuk aku yang penggemar nasi ayam ni agak kecewa sikit lah Tak ni. tahu memang tawar tak ada rasa. So tak apalah. Tadi pengumuman pun dah pun dibuat. So kita raya hari Sabtu. Tapi tak apa, kita ada berbaki satu hari. So maksudnya sempatlah rasa suasana berpuasa dekat Johor Bahru, which is berbuka, kita pergi bazar sana macam mana kan. So jom kita nak sambung perjalanan kita. Let's go. So sekarang kita dah sampai Johor tepat pukul 11.43 daripada pukul 5 tadi tu tak 5 lebih lah 5.6 lah. Okay lah, tak jam sangat. Jam juga tadi tapi alhamdulillah kita boleh tempuh. So kita tengok RM4, kita tengok RM4. RM16. Thank you Kerajaan Madani. Tahu tak, asal biasa RM40 kan? Okay, so jom kita. Yeah, Joyce apa? Johor lah, Johor. Alright. So kita dah selamat mendarat di Johor Bahru. So ada photoshoot sesi dengan keluarga mertua. So kita nak bergambar dengan orang. Tapi aku tak join kot sebab dah barai sangat lah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, ha. Okay guys, so kita dah sampai dekat hotel. Nak check in dulu sebab jam dah pukul 3 suku macam tu. Jom kita check in dulu lah. Let's go. Dah letih ni. Jom. Alright, okay, so ni lah hotel dia. Baik, kita masuk. Yeah. Harap ada lagi lah section. Nunggang je ni. Halo. Hai. Assalamualaikum. Okay, kita sini dulu. Alright, so ni lah. Bilik dia simple je, nice. Tapi rasa macam suasana kampung lah. So boleh lah dapat vibe raya tu, nampak. Ada curtain. So ni. Okay, ni tempat nak make up pun semua, nak siap raya lah. Ni ada tingkap guys. Boleh nampak kereta aku kat bawah. Nampak apa, mantap. Kan. So ni boleh buat raya, nak OOTD raya pun boleh. Ngam sangat lah. Okay, ada TV. So kita tengok toilet ni. Ni macam buat kampung sikit. Okay, nice. Alright, so guys, so sekarang kita sampai hotel. Kita nak check in. So ni dah keadaan bilik dia. So boleh lah rasa suasana kampung sikit kalau korang tengok. Macam aku tunjuk. Selamat malam, sampai sini saja vlog aku. Nanti kalau ada apa-apa lagi aku update untuk raya pula, okay? Assalamualaikum guys. Selamat Hari Raya Muazzam Batin.